Okey, saya nak tunjuk macam mana cara saya bagi tugasan tanpa saya copy link dan hantar ke grup Telegram. Auto, dia auto. Okey, so seperti biasa kita pilih kelas dulu, ni kelas baru. Saya pilih quiz 25A. Okey, kemudian dia dah ada ni kelas quiz. Lepas tu saya hantar soalan rawak. Saya nak rawak, random. Dan tik ni. Okey. Okey, so dekat tepi ni ada panduan cara nak set up. Ada rakan yang dah berjaya. Okey, tanpa saya tunjuk, dia berjaya buat. Cikgu boleh baca ni ataupun boleh PM saya lah, tanya cara dia. Okey, so dah siap tu, saya hantar. Tengok dekat atas, assignment created. Okey, lepas tu dia cakap apa? Notifikasi Telegram dihantar. So, kita tengok dekat grup Telegram. Ya, dia dah hantar. Automatic dia hantar ni. Okey. So, macam itulah caranya, simple kan? Okey, selamat mencuba.